Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni 10 Ramadan, Isnin 10 Mac. Beginilah suasana anak-anak yatim asnaf lepas solat tarawih yang buat khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Rasa sayu dengar syahdu saja anak-anak ni. Malam ni seakan tersenyum bintang bersinar seiring dengan suara anak-anak yatim asnaf ini. Allahu Akbar. Kalam suci yang mereka lafazkan satu persatu hingga selesai 30 juzuk Al-Quran. Nah, jiwa-jiwa buat pakcik-makcik yang pernah menabur kasih dihadiahkan buat jiwa-jiwa yang pernah menyantuni mereka, tak pernah jemu. Mudahan sampailah setiap patah Al-Quran ni buat para penyantun dihadiahkan sampai mengalir buat kedua ibu bapa dan juga kalangan arwah daripada para penyantun semua, insya-Allah. Moga mengalirlah keberkatan Al-Quran, mengalirlah keberkatan Ramadan, mengalirlah keberkatan selawat di sepanjang malam Ramadan ini, insya-Allah. Moga dipertemukan malam Al-Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Anak-anak menunggu waktu moreh melihat apa menu malam ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.